Ada satu bahan dalam skincare yang sebenarnya berasal daripada cara lebah melindungi sarang mereka. Menariknya, bahan ini rupa-rupanya sangat membantu menenangkan kulit, kurangkan kemerahan, menyokong pemulihan skin barrier pun boleh juga. Kalau anda ada masalah kulit yang mudah sensitif, skin barrier rosak, anda mungkin akan suka bahan ini. Bahan ini bukan bahan yang baru, tapi banyak kajian moden yang membuktikan manfaatnya untuk kulit. Bahan yang saya maksudkan adalah propolis. Dalam siri Ingredient Spotlight kali ini, saya akan kongsikan apa itu propolis dan dari mana ia datang, bukti saintifik tentang bahan ini serta siapa yang sesuai menggunakannya dan cadangan produk yang ada propolis yang berbaloi untuk anda cuba. Pastikan anda tonton video ini sampai habis. Jom, let's glow together. Hi Glowers, ramai yang mungkin mula dengar tentang propolis ni melalui produk Care Beauty sebab bahan ini digunakan secara meluas dalam skincare yang fokus kepada soothing functionnya dan juga skin barrier repair ya. Di negara seperti Korea, propolis dianggap sebagai bahan semula jadi yang boleh bantu stabilkan kulit, terutama bila kulit itu sedang meragam ataupun sensitif. Tapi apa sebenarnya propolis ini? Propolis adalah bahan seperti resin yang lebah hasilkan daripada getah tumbuhan dan mencampurkannya dengan enzim lebah itu sendiri. Bahan inilah yang mereka gunakan untuk menutup dan melindungi sarang lebah daripada bakteria dan juga kerosakan. Dan disebabkan fungsi asalnya memang sebagai perlindungan, propolis memang ada sifat antibakteria, ada sifat antimikrob yang memberi kesan menenangkan apabila digunakan pada kulit. Bergantung pada sumber tumbuhan dan jenis lebah, komposisi propolis ni boleh berubah-ubah ya. Sebab itu ada propolis yang lebih fokus kepada calming, ada yang fokus beri perlindungan tambahan daripada faktor luaran seperti matahari, iaitu kita sebut photoprotective sifat itu. Baru-baru ni satu kajian pada Heterotrigona itama, stingless bees, jenis bee lah, ataupun spesies lebah kelulut yang menunjukkan bahawa apabila propolis ni diasingkan kepada beberapa bahagian ekstrak, salah satu bahagian airnya memberi nilai perlindungan daripada UV yang paling tinggi. Dalam bahasa mudahnya, ia mempunyai potensi photoprotective, iaitu dapat bantu kurangkan kerosakan kulit akibat cahaya matahari melalui sifat antioksidannya. Ini menguatkan lagi sebab kenapa propolis semakin banyak digunakan dalam produk yang fokus kepada calming dan pemulihan skin barrier. Selain bantu menenangkan dan melindungi kulit, ada satu lagi kajian klinikal yang menunjukkan propolis sangat bermanfaat untuk kulit yang mudah meradang atau sensitif. Dalam kajian ini, penyelidik menggunakan model manusia yang mengalami keadaan seperti dermatitis ya, iaitu kulit yang meradang, yang gatal, yang mengelupas tu. Apabila kulit terdedah kepada pencetus kerangsangan, tubuh akan hasilkan lebih banyak bahan yang menyebabkan kulit jadi merah, gatal dan tak selesa. Apa yang menarik ialah selepas propolis digunakan, paras bahan pencetus keradangan itu mula menurun ya. Kulit mula kembali hasilkan protein penting untuk skin barrier seperti fligerin dan juga involucrin. Dua protein ini penting untuk pastikan kulit kekal kuat, tak mudah kering dan lebih tahan terhadap iritasi. Maksudnya, kajian ini menunjukkan propolis bukan sekadar bahan yang menenangkan kulit pada lapisan luar sahaja, tapi ia sebenarnya dapat membantu kulit pulih dengan lebih baik dari dalam, mengurangkan kemerahan dan menyokong pemulihan skin barrier supaya kulit jadi lebih stabil, kuat dan sihat. Jadi siapa yang paling sesuai nak guna propolis ni? Jika anda sering alami kemerahan, kulit rasa panas, breakout yang berpunca daripada keradangan atau kulit yang cepat kering sebab skin barrier lemah, propolis adalah bahan yang sangat sesuai untuk anda cuba. Kelembapan semula jadi daripada propolis ni boleh bantu kulit anda jadi kekal tenang tau. Sementara kandungan antioksidannya dapat menyokong pemulihan kulit daripada stres harian seperti suhu, cuaca, pencemaran dan penggunaan bahan aktif. Propolis pun sesuai untuk anda yang baru nak mulakan rutin skincare, perlukan alternatif yang lembut tapi berkesan untuk menjaga kulit anda dalam satu tempoh yang panjang. Salah satu kelebihan lain bahan ini adalah dia boleh digabung dengan bahan lain dan boleh digunakan siang boleh, malam pun boleh. Apa yang lebih penting, propolis boleh beri sokongan kepada kulit secara konsisten supaya skin barrier anda sehat, kuat, lebih mudah juga terima bahan aktif yang lain.
Jom saya kongsikan kepada anda 3 produk yang ada propolis yang boleh bantu anda dapatkan kulit yang lebih sihat dan segar. Untuk pilihan pertama, saya perkenalkan COSRX Full Fit Propolis Synergy Toner, iaitu toner yang mengandungi 72.6% propolis dan juga 10% ekstrak madu. Gabungan ini memang terkenal sebab ia bantu kulit rasa lebih tenang, lebih lembap, beri glow yang sihat tanpa rasa melekit. Teksturnya seperti likat tau, macam essence lah. Tapi kulit bila anda pakai pada kulit, ia cepat meresap dan takkan rasa melekit sangat, rasa selesa. Toner ni sesuai untuk anda yang perlukan kelembapan ringan, terutama jika kulit anda mudah rasa pedih ataupun merah. Dengan harga sekitar RM55 ke RM65 untuk 150ml, sangat berbaloi pada pandangan saya untuk anda dapatkan sebab kandungan propolisnya tinggi berbanding banyak toner lain di pasaran. Formula COSRX juga bebas alkohol yang mengeringkan, tak ada paraben, tak ada pewangi sintetik, jadi sangat sesuai untuk kulit sensitif yang perlukan produk yang lembut tapi berkesan. Pilihan kedua ialah Something 60% Vita Propolis B Venom Glow Serum, iaitu serum yang diformulakan khas untuk bantu kulit yang bermasalah, terutama yang mudah breakout dan cepat meradak. Dengan gabungan 60% Vita Propolis, B Venom and Manuka Honey, serum ini dia boleh beri kelebihan yang tersendiri untuk menenangkan kulit sambil bantu kawal minyak, dan B Venom yang digunakan pada kepekatan rendah boleh bantu kulit nampak lebih tegang dan sihat ya. Manakala Manuka Honey pula beri sokongan antibakteria secara semula jadi. Maksudnya formula serum ini sesuai untuk remaja, dewasa pun boleh pakai yang memerlukan rawatan kulit yang lebih calming ya, yang ringan, efektif untuk merawat kulit ya. Sesuai untuk kulit yang mudah sensitif, kering, cenderung berjerawat pun boleh. Harga pun RM35 ke RM45 je untuk 20ml ya. Dan serum ni berbaloi dijadikan sebagai serum harian untuk anda yang nak kurangkan keradangan ya, yang nak stabilkan kulit dan nakkan kulit yang lembut dan berseri. Akhir sekali untuk pelembap, saya cadangkan Some by Me Propolis B5 Glow Barrier Calming Cream. Krim ini memang terkenal sebagai krim yang syarat dengan bahan-bahan yang calming dan soothing. Ia diperkaya dengan propolis, panthenol, royal jelly, manuka honey, ada ceramide juga, menjadikannya sangat sesuai untuk kulit yang perlukan kelembapan mendalam ya, dan juga sokongan barrier. Tekstur produk ini melembapkan kulit, lembut, ia tak terlalu berat, jadi selesa dipakai pada rutin siang pun boleh, malam pun boleh. Formulanya boleh bantu tenangkan kulit yang merengsa, kurangkan kemerahan dan beri rasa lembap yang tahan lama. Kalau kulit anda ni jenis yang rasa kering, sensitif, mudah flare up, krim ini boleh bantu stabilkan kulit anda dengan lebih konsisten. Harga sekitar RM35 ke RM45 sahaja untuk 60 gram. Pelembap ni memang berbaloi juga dijadikan sebagai pelembap harian. Secara ringkasnya, propolis adalah satu bahan semula jadi yang sangat baik untuk menenangkan kulit, kurangkan kemerahan dan bantu kuatkan skin barrier dari dalam. Jika anda sedang mencari bahan yang lembut tetapi berkesan untuk menjaga kulit dalam jangka masa yang panjang, anda perlu pertimbangkan propolis kerana ia adalah antara pilihan terbaik untuk anda masukkan dalam rutin harian anda. Jadi pilih produk yang sesuai dengan keperluan kulit anda dan gunakanlah paling penting dengan konsisten. Anda pernah cuba skincare yang ada propolis? Cuba kongsikan di ruang komen. Jumpa lagi dalam video akan datang. Thanks for watching. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang ya. Subscribe channel saya. Like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.